Korang kalau ada trip Sabah Sarawak ke trip Laut Thailand ke guys, hari ni aku buat set pancing laut Sabah Sarawak, Laut Thailand punya set, Daiwa Tanakom saiz 800. Mesin ni memang khas untuk korang tarik ikan-ikan besar, ikan 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo pun tak ada masalah guys kalau korang pakai Tanakom 800 ni. Jadi dekat tangan aku ni sekarang korang boleh tengok, inilah mesin ni guys. Mesin ni memang sangat besar guys. Ini Tanakom 800. Mesin ni kepada sesiapa yang beginner yang nak main laut Thailand ke laut Sabah Sarawak ke, kalau korang tak tahu guna, kita orang boleh ajar, tak ada masalah. Cara gunanya pun senang je guys. Dan harga dekat sini satu set ni guys, dapat rod, dapat tali, dapat mesin 37 saja. 37 tu harga memang sangat best guys. Jadi dekat sini korang akan dapat sekali dengan rod, dapat sekali dengan tali, dapat sekali dengan bateri. Korang dah tak payah pening-pening nak cari barang-barang apa yang untuk pair dengan dia lah. Jadi kalau korang rasa harga dia terlalu mahal guys, 37 ni, jangan risau. Kita boleh post satu Malaysia satu. Lepas tu kita boleh terima trade in guys. Kalau korang nak trade in barang-barang korang, mesin elektrik korang ke, korang tak nak bayar secara mahal lah, 37 kan, korang boleh trade in barang-barang korang, tak ada masalah. Jadi dekat sini mesin ni Daiwa Tanakom saiz 800. Untuk spek dia korang boleh tengok dekat sini. Spek dia macam biasa, belakang kotak. Ni spek dia. Ratio dia 2:1 je guys. Berat mesin dia nak dekat 2 kilo dah. Lepas tu drag dia 25 kilo. Tapi kalau korang nak tarik lebih daripada 25 kilo pun tak ada masalah. Ball bearing dia ada 4 biji. Lepas tu ini dia punya tali lah. Tali ni dia punya power. Kelajuan dia 140 per minit. So itu spek dia. So ini mesin memang sangat kuat guys, sangat powerful. Kalau korang nak tarik ikan 30 kilo, 40 kilo memang tak ada masalah. Tapi mesin ni cuma tarik ikan sahaja. Tapi kalau korang nak dapatkan ikan, rod yang paling main peranan paling penting. Rod ni paling penting lah, yang main peranan penting. Rod ni, rod Yamato Samurai V3. Action dia macam rod yang harga 2-3 ribu. Sebab apa guys, kalau korang tengok rod yang harga 2-3 ribu, action depan mesti lembut guys, tapi belakang keras. Sebab apa? Kalau rod keras ni, ikan memang takkan naiknya guys. Bukanlah ikan tak naik, maksudnya ikan takkan makannya, korang punya umpan. Sebab dia tak main depan. Tapi kalau rod Yamato Samurai V3 ni, korang tengok, action dia macam harga rod 2-3 ribu guys. Ni kalau aku tak bagi tahu korang harga rod ni, korang mesti ingat harga dia 1000 lebih, 2000 lebih. Tapi rod Yamato Samurai V3 ni harga dia tak mahal mana pun. Harga dia lebih kurang dalam 700 macam tu je. Dan kalau korang beli rod Yamato Samurai V3, ada benefit dia guys. Korang boleh join kontes TikTok Yamato ni. Lepas tu korang berpeluang menang Daiwa Seabox 600 mj yang bernilai harga RM4,000. Jadi kalau korang ada rod Yamato Samurai V3, korang kena join kontes. Yang mana-mana sebelum ni dah pernah beli pun, korang boleh join lagi kontes kita. Cara nak join kontes, korang DM je guys, nanti kita orang bagi tahu. Itu untuk rod. Rod ni panjang dia 7 kaki. Lepas tu sinker dia 1 kilo hingga 2.5 kilo. Section dia 2 piece buat join sama sini. Jadi kalau korang nak bawa pergi mana pun senang je guys. Yang ketiga kita akan bagi tali guys. Tali Yamato ni saiz 80 lb. Nak main Sabah Sarawak ke, nak main laut Thailand memang sesuai. 80 lb ni memang sangat kuat guys. Korang tengok special tali Yamato ni, korang tengok dia punya lembut macam mana. Dia sama macam rod guys. Dia action dia soft dan power. Dia lembut tapi dia power. 80 lb Yamato ni, kalau korang nak tarik ikan bawah 80 kilo memang tak ada masalah. Lepas tu ketahanan dia susah nak putus, susah nak meletup, susah nak reput 5 ke 10 tahun. Dan last sekali bateri. Kita akan bagi bateri Yamato guys. Bateri Yamato ni special sikit. Saiz dia 20K. Dia keluarkan 16.4 volt macam tu kalau bateri full. Korang boleh tengok kat sini. Ni 16.2. Kalau bateri betul-betul full 16.5 macam tu. Lepas tu dia ada bagi sekali dengan USB punya charger ni. Kalau korang nak cocok, nak charge phone pun boleh, tak ada masalah. Ini tempat korang charge. Lepas tu ini tempat keluar lah. Kalau korang ada spotlight ke, boleh cocok sini. Bateri ni 20k mAh, ketahanan dia 4 ke 5 hari ikut penggunaan korang. So total semua harga ni 37 guys. 37 saja. Macam aku cakap, kalau korang rasa harga dia mahal, korang boleh trade in barang-barang korang. Jadi kalau korang berminat nak beli set ni, korang boleh screenshot whiteboard Daiwa Tanakom 800 ni, DM kita sekarang ataupun terus datang kedai kita dekat Orchid Tackle Klang. Jadi macam biasa, kalau korang berminat, korang roger je.